So guys, macam mana kita nak start? Assalamualaikum, selamat petang. So hari ni saya nak bawa satu kedai yang hidden gem orang kampung ramai yang tak tahu lagi ni. Nampak? OL. So dekat sini ada kedai yang jual masakan Thailand yang nyampla lah apalah. Memang power kat sini. Ramai lagi yang tak tahu. Okey, order Ini menu kita. Okey, menu. Okey dek, yang pertama abang nak order ni set talam Thai dapur hutan ni yang RM99 ni satu. Set tom yum bagi seksi. Banyak. Abang nak cuba menu baru kita orang, bang? Menu baru, menu apa tu? Sotong steam telur masin. Sotong steam telur masin bolehlah bagi satu. Itu je Okey, sama. Okay guys, so sementara nak tunggu makanan dia siap. So sambil tu kita boleh tengok view sunset dekat sini Menu kita yang pertama. Wah, ini menu favourite saya tau. Dari mana kita nak mula? Okay, of course kita mula daripada miampla Cara makan dia, kita dah ambil ikan siakap. Lepas tu ambil salad sikit. Tu so'un ni sikit. Sos Thai. Kita makan dengan sos Thai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketam dia pun besar guys. Si ketam sikit. Sos Thai dia. Nampak pun dah. Bismillahirrahmanirrahim. So ni udang. Okay, so'un. So dia punya sos Thai hijau pula. Tengok. Fresh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ni dia pula seksi yang berbaloi. Ikan siakap steam limau. Tak 3 rasa guys. Tom yum campur 2 set Ayam goreng kunyit pun 2 ayam goreng kunyit. Telur dadah pun 2. Nasi putih ada 6 pinggan guys. Okey, iaitu kailan ikan masin guys. So dengan set memang banyak macam ni. Dengan ikan siakap ada 2, tom yum 2, telur dadah 2, ayam goreng kunyit pun 2, nasi putih 6, air 1 jam. Harga baru RM99 je guys. Saya dia punya tom yum dia dulu. Bismillah. So dalam tom yum dia pun dah ada seafood guys. So tom yum campur kat 3 rasa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat stil limau pula. Okay. Yang mana nak datang boleh waste JTV Pekalan Balak dekat Melaka guys. So makan dulu.